Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Telah berkata pengarang kitab Imam As-Sanusi rahimahullah ta'ala, semoga bermanfaat kitabnya dan ilmunya kepada kita, amin ya rabbal alamin. Wa amma ar-rusulu alaihi musallatu wassalam fayajibu fi haqqihim as-sidqu wal amana wa tabligh. Jadi insya-Allah kita akan habiskanlah bab kitab ni. Okey, kita sambung pada bab nubuwat, bab kenabian. Dia kata walamma anha kalama fi ilahiyati syara'a fil bayani nubuwati faqala. Setelah mana selesainya Imam Sanusi daripada kalam, daripada perbicaraan fil ilahiyat, pada bab ketuhanan, syara'a, maka dia memulailah fil bayani, pada menyatakan, pada menerangkan an-nubuwat, bab kenabian. Faqala wa ammar rusulu, maka dia kata, Imam Sanusi kata, wa ammar rusulu, adapun para rasul, jamak daripada rasul, rusul, alaihimus salatu wassalam, ke atas mereka lah salawat dan salam, fayajibu fi haqqihim, maka wajib ke atas mereka salasu sifatin, 3 sifat. Biasa kita belajar 4 sifat, 4 sifat. Jadi kat sini tulis 3 sifat lah. Salasu sifatin. Mana pergi nanti ada namanya fatona. Fatona tu termasuk nanti dalam bab sifat harus bagi Nabi, para rasul. Sifat harus lah. Sifat harus maksudnya sifat yang boleh pada para rasul. Harus bukan mestilah kat sini. Sifat jaiz nanti. Kat sini dia akan bagi tahu sifat siddiq, tabligh dengan amanah dengan tabligh saja. Habis tu fatonah, bijaksana tu, itu termasuk nanti dalam bab jaiz ataupun sifat yang boleh bagi para nabi. Jadi manusia biasa ni kan boleh bersifat jahil, boleh bersifat dengan alim, boleh bersifat dengan fatonah, itu bijaksana. Tapi kalau kita nak sebut para nabi itu jahil, itu kan merendahkan martabat para nabi. Itu mustahil, perkara yang macam tu mustahil. Jadi dia tak ceritalah bab fatonah dalam sifat-sifat yang wajib, sebab fatonah tu nanti akan masuk dalam bab sifat yang jaiz, sifat yang boleh berlaku pada para nabi. Wa ammar rusulu alaihi wassalatu wassalam, dia kata adapun para rasul alaihim, ke atas mereka salawat dan salam, wajib pada hak mereka itu as-sidqu wal amanah wa tabligh. Ada 3 lah, siddiq, amanah, tabligh. Siddiq ni benar, dia benar lah apa yang dia kata. Contoh para nabi, dia kata aku utusan Tuhan, maka dia benar. Tak boleh jadi pada akal, tak logik kalau kita nak kata dia ni tak benar. Sebab apa? Sebab berlaku mujizat. Apa tu al-ula, dia kata dalam syarah, yang pertama tu as-sidqu wa huwa, apa tu siddiq? Siddiq tu wa huwa mutabaqatu khabari lima fi nafsil amr, iaitu pengkabaran yang sesuai, yang bertepatan dengan realiti. Dia kata aku ni utusan Tuhan. Realiti ni memang macam tu. Realiti ni memang dia bertepatan dengan realiti. Itu namanya siddiq, benar. Wasaniyatu, yang kedua tu dalam syarah dia kata al-amanah, iaitu sifat amanah. Wa hiya hifzul jawarih. Apa tu amanah? Kalau orang tanya amanah tu apa? Amanah ni lebih kurang maksum lah, kita sebut kan, maksum. Hifzul jawarih, terpeliharanya anggota az-zahira wal batinah, anggota zahir dan batin, hati lah batin. Minat talabbusi biman manhiyin anhu, suci daripada bersepakai dengan perkara yang dilarang. Maksudnya terjaga yang anggota dia zahir dan batin daripada buat perkara yang dilarang Tuhan, perkara haram dan perkara makruh. Nahyal tahrimin au karahatin, sama ada larangan yang bersifat haram ataupun yang bersifat makruh. Para nabi ni tak buat perkara itulah. Wasalisatu, kalau dia buat perkara makruh, itu makruh di sisi kita. Di sisi mereka, dia orang ada namanya tugas dia orang taklim, iaitu mengajar pada umat. Jadi perkara tu jadi namanya jadi sifat mubah. Wasalisatu, yang ketiganya, dia para nabi ni bersifat dengan tabligh. Lima umira, tabligh ni menyampaikanlah, lima umiru bi iblaghihi lil khalqi.
menyampaikan barang yang diperintah untuk disampaikan kepada makhluk. Jadi ada perkara kat situ, ada perkara yang wajib para nabi ni sampaikan. Ada yang tak wajib lah. Ada yang ada pilihan. Contoh, para nabi ni dia tahu. Contoh Nabi pernah nampak sahabat-sahabat dia tengok lepak-lepak, duduk-duduk, gelak-gelak ketawa. Nabi kata, apa? Kalaulah engkau tahu apa yang aku tahu, nescaya engkau akan banyak menangis dan sedikitnya ketawa. Itu menunjukkan ada perkara yang Nabi tak sampaikan tu. Ada yang Nabi tahu. Ataupun Nabi tahu orang-orang munafik. Dan Nabi ada pilihan nak bagi tahu sahabat dia siapa je munafik, nama-nama munafik, muka-muka munafik. Munafik ni apa? Munafik zaman Nabi tu adalah kafir lah, orang kafir. Iaitu dia taat zahir, ingkar batin. Depan Nabi dia solat, tapi sebenarnya dia tak mengaku pun Allah tu Tuhan, Muhammad tu utusan Allah. Itu munafik zaman Nabi lah. Itu munafik pada akidah, munafik pada i'tiqad. Ada juga munafik pada amal lah. Itu lain lah. Itu tak jadi kafir lagi. Jadi Nabi tahu siapa yang munafik, nama-nama munafik, orang-orang munafik dia tahu. Dan dia bagi tahu dekat sahabat dia yang nama Huzaifah. Jadi kat situ ada yang tak wajib dia nak sampaikan kepada seluruh orang, seluruh makhluk. Nama-nama munafik tu tak wajib. Jadi yang wajib disampaikan tu perkara yang Allah perintah dia untuk sampaikan. Contoh solat, puasa, zakat, tu perkara yang dia kena sampaikan. Wa yastahilu alaihimu adadadu hazihi sifat. Dan mustahil, dia kata, mustahil pada hak mereka, para nabi ni, para rasul ni, lawan-lawan ini sifat, iaitu wahyal kazibu, iaitu kazib dan dusta, tak benar. Wa huwa mukhalafatul khabari lima fi nafsil amr. Itu kazib tu iaitu menyalahi, bercanggahnya pengkabaran dia dengan nafsil amr, dengan realiti, dengan hakikat, dengan realiti lah. Itu namanya kazib. Dia cakap tak serupa realiti. Baju ini putih, tak ada tu. Nabi tak cakap yang tu. Baju ni hitam, realiti ni memang hitam. Itu namanya kazib, dusta. Wal khiyanah, itu mustahil lah. Wal khiyanah, dan khianat. Apa tu khianat? Wa hiya adamul hifzil jawarih, iaitu ketiadaan terpeliharanya anggota, anil manhiyat, daripada perkara yang haram, iaitu nak lawan daripada maksum lah. Jadi amanah dia kan lebih kurang maksum, iaitu terpelihara daripada buat perkara haram ataupun makruh. Khianat ni melakukan perkara haram dan makruh. Tuhan larang buat perkara tu, dia buat. Itu kan namanya khianat. Bos kita tak bagi kita buat macam tu, kita pun khianat, kita buat lah. Duit 1 juta ni saya bagi untuk buat projek, kita masuk dalam poket kita yang tak boleh. Kena buat projek. Tidak, yang namanya khianat. Kita khianat duit syarikat. Wal kitman, dan menyembunyikan. Kitman maksudnya menyembunyikan. Mustahil para nabi tu sembunyikan. Wa huwa al-adamu tablighi lima umiru bi iblaghihi. Apa itu sembunyikan? Iaitu ketiadaannya menyampaikan. Dia tak sampaikan. Lima umiru, menyampaikan perkara yang diperintah untuk sampai, dia tak buat. Itu namanya menyembunyikan. Daripada kalimah, daripada lafaz asal dia katamtu hadisa ay satartu. Itu bahasa Arab lah. Aku menyembunyikan cerita. Ini nak cerita bahasa Arab lah. Iaitu apa maksud katam tu? Satartu, aku sembunyikan, aku tutup. Itu dalam hadis, dalam syarah. Jadi sembunyikan tu maksudnya tak sampaikan perkara yang Allah suruh sampaikan. Wa yajuzu fi haqqihim, dia kata, dan boleh, jaiz pada hak mereka, alaihim salatu wassalam, ma yajuzu fi haqqi sairil bashar ay bakihim. Boleh pada hak mereka ni, yajuzu fi haqqihim, pada hak mereka, sairil bashar, bersifat seperti sifat seluruh manusia biasa lah. Lakin, dia kata, akan tetapi sifat tu in kana mimman la yuaddi ila nafsin, tapi sifat yang dia bersifat dengan sifat manusia biasa tu, dia tak boleh sebab manusia biasa, dia manusia agung. Jadi bersifat dengan sifat manusia yang tak menjatuhkan, la yuaddi, tidak membawa kepada nafsin, kepada kekurangan. Kita tengok macam cela je, tercela ni sifat ni, tak boleh. Fi maratibihim al-aliyah,
menjatuhkan martabat mereka yang tinggi. Tak boleh. Dia boleh bersifat dengan sifat manusia, contoh nak makan, tidur, tapi yang tak menjatuhkan martabat mereka yang tinggi, yang mulia. Tak boleh. Kal maradi wa nahwihi, seperti sakit boleh. Sakit perut, allazi la naqsa fihi kawaja'in masalan. Dia nak sakit biasa boleh lah. Sakit perut apa, kat sini tulis kat waja'in ataupun lapar ke, kita cek balik lah. Masalan wa nahwihi kal akli, seperti sifat manusia biasa tu boleh apa, seperti makan boleh, wa naumi tidur. Tapi kita ingatlah para nabi ni dia tidur hanya pada mata, tapi hati dia masih berzikir. Wan nikah, dan nikah, fa in, jadi boleh lah nikah. Fa inna zalika la yuaddi ila naqsin fi maratibihim, maka semua itu, makan, tidur pada mata dan nikah itu tidak membawa kepada kekurangan, tidak menjatuhkan martabat mereka. Bi khilafil ama, berbeza pula bersalahan dengan buta. Tak boleh tu, pekak ke buta, itu cacat, itu kan menjatuhkan martabat tu. Apa Nabi cacat? Tengok kan, tak boleh tu. Ataupun kita cakap dia ada sakit kusta, tak boleh sebut Nabi ada sakit kusta. Nabi Ayub kusta, tak boleh. Sampai orang lari daripada dia, itu cerita bohong tu. Jadi ada orang cerita Nabi Ayub ni ada satu penyakit kulit sampai keluar ulat. Tu semua cerita dusta. Bau nanah, bau busuk, orang lari daripada dia. Itu tak boleh terima tu. Ada yang ulama yang kata sebut memang Nabi Ayub sakit, tapi sakit yang tidak orang melarikan orang daripada dia. Tak, orang tak lari daripada dia. Tak ada sampai busuk sampai orang nak jauh daripada dia, tak ada. Macam mana dia nak tabligh kalau macam tu? Jadi Nabi Ayub tu memang sakit kulit, tapi antara kulit dan daging kat dalam. Jadi orang tak nampak. Tu. Tak zahir pun penyakit dia. Sakit antara kulit dan daging kat dalam lah. Bukan sampai ada nanah, orang lari daripada dia, anak isteri lari daripada dia. Itu semua Israiliyat lah. Itu tak boleh. Ataupun orang kata Nabi Yaakob buta, tak ada. Buta sebab Yusuf hilang, lepas tu dia nangis sampai dia buta. Itu Israiliyat lah. Itu tokoh tambah Bani Israel. Itu tak ada lah. Sebab itu menjatuhkan martabat. Sampai orang lari daripada para Nabi ni, jatuh martabat. Orang jijik, tu jijik tu tak boleh tu. Nak sebut pada para Nabi. Dia boleh sakit, tapi sakit yang tidak menjatuhkan martabat. Allazi la naqsa fihi kal maradi allazi la naqsa fihi. Seperti sakit, dia boleh sakit, tapi yang tidak menjatuhkan martabat dia. Wa yastahillu ma fihi naqsun. Mustahil lah perkara yang macam tu berlaku. Wad dalilu ala sidqihim, masuk pada dalil. Wad dalilu ala wujubi sidqihim, wajib ataupun dalil bukti atas kebenaran mereka itu, salatu wassalam, keadaan mereka itu qad zaharat ala aidihim al-mu'jizat. Apa dalil para nabi ni memang benar, tak menyalahi realiti apa yang dia kata tu, tak menyalahi realiti apa yang Nabi kata tu, tak menyalahi realiti, iaitu dia kata al-mu'jizat. Jadi kalau orang tanya betul ke Nabi Muhammad tu Nabi, orang-orang etis, orang-orang kafir tanya, kita kena jawab betul. Apa bukti? Ada mukjizat. Ada mukjizat. Mukjizat ni apa mukjizat? Mukjizat ni satu perkara yang luar biasa. Satu perkara luar biasa lah. Biasanya bulan tak terbelah, tiba Nabi belah bulan. Itu kan luar biasa tu. Perkara yang luar biasa. Dia biasa daripada adat, mencari adat. Okay, dia kata dalam syarah, jam'ul mu'jizat, al-mu'jizatu jam'u mu'jizah. Mu'jizat tu kata jamak daripada kalimah mu'jizah. Wa ayyal amrul khariqul adah, ia adalah perkara yang mencari adat, perkara yang menyalahi adat. Bulan, biasa kita tengok bulan macam tu je, bulat je, jalan atas paksi dia, jalan atas orbit dia je, tak ada tiba-tiba terbelah dua, tak ada. Jadi berlaku pula terbelah dua, Nabi belah dua bulan. Itu namanya khariqul adah. Khariqul lil adah al-makrunu bitahaddi, yang disertai dengan cabaran. Jadi mukjizat ni berlaku pada untuk membuktikan dia tu Nabi. Jadi kalau orang nak mengaku Nabi, kenalah tunjuk mukjizat. Suruh dia belah bumi, suruh belah yang disertai dengan tahaddi, iaitu cabaran. Sama ada orang kafir yang mencabar para Nabi ni, ataupun Nabi menunjukkan mukjizat untuk mencabar orang kafir. Fa izharul mu'jizah ala aidihim bimanzilah qaulihi ta'ala sadaqa 'abdi fi kulli ma yuballighu anni.
Maka terzahirnya mukjizat tu di atas tangan-tangan mereka bimanzilati qaulihi, seumpama sama nilainya seolah-olah Tuhan berkata, Allah kata, sadaqa abdi, benarlah hambaku, fi kulli ma yuballighu anni, pada barang, pada apa yang dia sampaikan. Jadi para nabi ni dia cakap kami adalah ataupun saya utusan Tuhan, utusan Allah, utusan Tuhan. Jadi orang kafir pun minta, cuba belah bulan. Dia pun belah bulan. Jadi berlakunya perkara yang mencari adat. Itu membuktikan Tuhan meredai apa yang diorang kata, iaitu ataupun Tuhan tu membenarkan apa yang diorang kata, iaitu kami ni utusan Tuhan. Mukjizat tu nak membenarkan pula. Sadaqah. Okay. Contoh lain kita bagi contoh. Lillahi masalah Allah. Contoh saya utusan raja. Saya pun turunlah daripada istana tu. Turunlah istana. Raja kata, aku utuskan kau pergi jumpa rakyat. Saya pun turun jumpa rakyat. Saya kata saya utusan raja. Contohlah. Lepas tu orang pun semua tak percaya. Lepas tu saya pun katalah, okey, tak percaya, saya akan buktikan. Buktinya raja akan berdiri, duduk 3 kali. Jadi orang-orang pun semua tengoklah raja dekat balkoni dia, dekat atas kat istana dia. Tiba raja berdiri daripada dia punya singgahsana, daripada dia punya tempat duduk. Lepas tu dia duduk balik, berdiri duduk 3 kali. Kenapa raja buat macam tu? Tu perkara yang tak biasa tu. Perkara yang luar biasa raja nak buat macam tu. Sebab apa? Sebab raja nak bagi tahu, ya benar apa yang lelaki tu kata, apa yang saya kata, saya utusan raja tu benar. Sebab itulah raja buat perkara yang mencari adat. Tuhan dia bukan sengaja nak belah bulan, tapi dia belah bulan. Bulan biasanya tak berlaku terbelah, tiba terbelah pula. Kenapa? Sebab Allah ataupun Tuhan nak menunjukkan, nak bagi tahu memang betul Muhammad tu utusan dia. Tu mudah dia lah. Wad dalilu walau lam yakun, dia kata wad dalilu ala wujubi sidqihim al mu'jizah. Jadi mukjizat tu membenarkan para nabi ni memang benar utusan Allah. Walam lam yakun umana annahu law lam yakunu umana bi an lam yahfazu jawarihahum. Kalaulah dia tu tak beramanah, para nabi ni dia tak bersifat dengan amanah. Bi an lam yahfazu jawarihahum, dengan bahawa kita kata tak terjaga anggota mereka daripada bersepakai bimanhi, dengan perkara yang dilarang anhu. Lakanu khainin, nescaya dia tu yang berkhianat. Fayanqalibul muharramu wal makruhu ta'atan fi haqqina li'anna Allah tabaraka wa ta'ala amara bil iktida'i bihim fi jami'i aqwalihim wa af'alihim. Lakanu khainin, kalaulah mereka tu para nabi tidak amanah, nescaya dia tu khianat, iaitu diorang membuat perkara yang haram atau buat perkara makruh. Okey, itu khianat lah namanya. Walau lam, jadi Tuhan mengharamkan perkara ni, tiba dia buat. Itu ni khianat, menyalahi perintah tu. Walau lam, betul dia kata macam tu. Kalaulah dia buat perkara yang haram, fayan qalibu, maka berubahlah perkara yang haram tu jadi ketaatan, jadi taat pula pada hak kita, pada diri kita ni. Bolehlah buat perkara haram, boleh mencuri, boleh membunuh, macam tu pula. Sebab apa? Li'anna Allah tabaraka wa ta'ala, kerana Allah amara bil iktida'i bihim, kerana Allah perintahkan kita ni mengikut para nabi, ikut Nabi Muhammad pada perkataan dan perbuatan mereka. Tiba para nabi boleh pula membuat perkara haram, nescaya perkara tu akan jadi perkara tu ketaatan. Kita taat perintah Allah lah, ikutlah para nabi. Membunuh juga tak boleh. Adapun kalau kisah-kisah Nabi Musa terbunuh, itu itu bukan nak cerita bolehlah membunuh, tak boleh kan, tapi nak cerita itu semua terlupa. Sebab para nabi ni, kisah Nabi Musa, dia nak meleraikan orang yang bergaduh tentu, Bani Israel dengan
orang Firaun, dia nak bergaduh. Jadi Nabi Musa nak lerai kan, dia tolak je. Jadi para nabi ni dia punya kekuatan tu lebih hebat daripada kekuatan manusia biasa. Jadi tolak je, dia mati dah orang tu. Jadi dia bukan sengaja pun. Bukan maksudnya kita pun boleh membunuh, tak boleh. Kalaulah para nabi ni berkhianat, dia kata berkhianat, dia tak amanah, iaitu dia buat perkara haram, nescaya perkara haram tu boleh jadi taat. Sebab kita diperintah untuk mengikut mereka fi jami'i aqwalihim wa af'alihim. Fa yalzamu minhu anna Allah Ta'ala amara bi fi'li hadha muharrama wa makruh wa la ya'muru Ta'ala bi muharramin wa la makruh. Fa idzan laisu bi kha'inin fahum umana. Padahal Allah ni tak membolehkan, tak memerintahkan kita buat perkara haram dan makruh. Fa idzan, maka jika begitu, laisu bi kha'inin, bukanlah mereka itu para nabi berkhianat. Fahum umana, nescaya mereka itu adalah semuanya umana, amanah. Sebab tak bolehlah, mustahil lah dia buat perkara yang haram. Wa dalilu ala al-wujubi tablighi fi haqqihim salatu wassalam, dan dalil tabligh laulam annahu laulam yuballighu lakana khainin, kalaulah dia tidak menyampaikan, nescaya dia itu berkhianat, dia tak taat perintah Allah. Li'anna al-katmal khiyanah, kerana menyembunyikan itu adalah berkhianat. Wazalika muhal, demikian itu adalah mustahil. Sebab dah cerita tadi mustahil dia tu berkhianat. Wad dalilul jawazul a'radil basyariyyati allati basyariyati alaihim musyahadatu wuqu'iha, dan dalil bolehnya mereka itu bersifat dengan sifat manusia. Manusia ni alaihi salatu wassalam, musyahadatu wuqu'iha bihim li ahli zamanihim. Mana bukti iaitu tidur, makan, tidur pada mata lah, bukan tidur pada hati. Makan, bernikah, itu dia kata musyahadah. Dalilnya dilihat, ditengok oleh siapa? Ditengoknya, berlakunya perkara demikian, perkara sifat-sifat itu berlaku, ay a'radi bihim li ahli zamanihim, oleh ahli zaman mereka, allazi asaruhum, iaitu orang yang bersama mereka, hidup bersama mereka. Jadi para sahabat ni memang lihatlah, ada makan, ada bernikah. Wa nuqilat akhbaru wuqu'i tilkal a'radi bihim fa balagat ilaina bitawattur. Apa bukti para sahabat tu benar pula? Wa nuqilat, dan disebarkan, dipindahkan cerita-cerita apa yang diorang melihat pada para nabi ni. Nuqilat ilaina, kepada kita, diceritakan kepada kita. Kenapa hilang? Bitawatur, bitawatur, dengan tawatur. Tawatur ni maksudnya kita baca tawatur maksudnya wa nuqilat akhbaru wuqu'i tilkal a'radi bihim, maka diceritakan pengkabaran berlakunya sifat-sifat basyariah, sifat-sifat manusia itu berlaku pada para nabi tu, iaitu dia orang makan, tidur, menikah tu, bihim, secara tawatur. Fabalagat ilaina, disampaikan kepada kita dengan secara tawatur. Tawatur maksudnya ramai yang meriwayatkan. Itu maksudnya tawatur. Al-muhassili li ilmi, dengan ramai yang riwayatkan itu terhasillah pengkabaran yang yakin. Contoh kita kata Aristo atau Plato, wujudnya orang bernama Plato. Pernah jumpa? Tak pernah jumpa pun. Itu al-falsafah lah. Ataupun kita cakap Perdana Menteri. Perdana Menteri apa? Malaysia ke mana-mana lah, Perdana Menteri pertama, siapa nama dia? Tunku Abdul Rahman contoh. Wujudnya orang tu, wujud, pernah jumpa? Tak pernah jumpa, tapi kita terima, kita yakin, sebab itu namanya khabar tawatur. Aristo tu wujud orang nama Aristo, ataupun orang nama Plato contoh. Mana bukti? Pernah jumpa? Tak pernah jumpa, tapi pengkabaran dia, cerita tentang orang tu, tentang Aristo tu, pengkabarannya secara tawatur, diriwayatkan secara ramai. Ramai, dan sebab ramai tu yakin kita memang orang tu ada orang namanya Aristo. Wa huwal khabarul jam'in. Apa tu tawatur? Iaitu pengkabaran yang ramai ataupun sekumpulan manusia. Yastahilu adatan, yang mustahil pada adatnya. Tawatu'uhum, mereka sepakat untuk menipu. Alal kazib an mahsus, dan didapatkan
perkara tu secara panca indera. Ramai orang melihat Plato, Aristo tu, orang ramai melihat dia, dan orang tu tersebar kat dunia-dunia ni, dan diorang meriwayatkan secara ramai-ramai, dan secara adatnya mustahil diorang nak sepakat untuk menipu. Diorang tak ada pun nak buat pakatan menipu, tak ada. Sepakat untuk menipu atas cerita tersebut, sebab diorang melihat Aristo tu secara panca indera. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Jadi itulah khabar tawatur namanya. Jadi para nabi ni bersifat dengan sifat kemanusiaan tu, manusia, iaitu tawatur kisahnya. Nabi membelah bulan, itu tawatur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala ali wa sahbihi wa tabaraka wa ammama. Dan selawat, dah habis dah sini kitab dia. Dan selawat dan salam atas penghulu kita Muhammad sayyidil arabi wal ajam, penghulu bagi Arab dan Ajam. Ajam ni orang selain Arab. Wa ala alihi, dan selawat dan salam juga kepada keluarganya dan sahabatnya. Wa baraka wa ammama, dan keberkatan yang secara umum. Kamula haza ta'liku bihamdillah. Telah selesailah, dia kata, sempurnalah syarahan ini. Ini pensyarah kitab Hafidah ni, dalam Morocco ni. Bihamdillah, dengan pujian kepada Allah, wa husnil aunihi, dan kebaikan bantuannya, bantuan Allah, pertolongan Allah. Wa sallallahu ala wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam taslima, dan salawat dan salam kepada salawat dan salam Allah alal maulana, kepada Tuhan kita Muhammad, wa alihi, dan keluarganya dan sahabatnya, wasallama, dan kesejahteraan taslima selamanya. Wallahu a'lam. Itulah.